Okay, sekarang ni perlawanan keempat pair Amashan dan Zarif, leading 3-1. Cantik serve Amashan, jauh di tepi, suka nak di return 15-0. Cantik serve Ama, ace 30-0. Di volley dengan baik oleh Zarif dengan servis cantik Ama, 40-0. So ni perlawanan akhir untuk kejohanan Kedah bawah 21. Oi, sikit lagi, sikit. Up 3-1. Wow. Now 40-15. Ni final untuk double Amashan dan Zarif untuk PST. Sana lawan tim Perak kuat untuk double kategori. Antik sama. Cantik. Oh, okey. Memberi mata kemenangan. Bagus defend Ama tadi. Sekarang pair Zarif dan Ama up 4-1. So pair Perak akan servis sekarang ni. Cantik dengan servis tadi, 15-0. Masuk serve dia volley. Ama backhand laju, volley dia naik. Volley dia naik ke atas tadi, tak diambil, dicapai. Mata 30-0. Dapat ditahan oleh Zarif. Dia cuba nak drive rendah ke tepi tapi sangkut net. Mata 40-0. Lock oleh Ama tapi kuat, memberi mata kemenangan kepada Perak. Mata sekarang 4-2, 4 kepada Zarif Amashan. Okay, sekarang 4-2, Zarif akan serve. Cantik sekali Zarif, dia tahan di volley oleh Ama tapi sedikit terkeluar, dia buat side volley. Mata 0-15. Masuk second serve tadi. Melawan volley sekarang, forehand Zarif. Cantik volley Zarif, volley placing saja di kaki lawan. Mata 15 sama. Cantik servis Zarif di bucu tapi laju, suka dia nak return. Mata 30-15. Dia return bola Zarif out. Mata sekarang 40-15. Cantik servis Zarif. Mudah di volley oleh Ama kerana servis Zarif, dan dia menutup perlawanan dengan mata 5-2, mendahului 5-2. Okay, sekarang Perak akan serve. Point dia orang 2-5. Cantik saja, dapat di return baik tapi volley pun baik juga. Mata 15-0. Cantik saja tapi di return dengan baik oleh Ama. Di volley, dah volley cantik tapi dia dapat juga ada tahan tadi. Ada. So mata 30-0. Cantik return dari laju dan dia pancung ke net. Mata sekarang 30-15. Masuk saja, dia pukul cantik, dapat Zarif tahan tapi terkeluar sikit. Bagus dia punya coverage dekat net. Mata sekarang 40-15.
Dia dah tunggu situ. Perak hold serve. Mata sekarang 5-3. Out, the claim double fault. 0-15. Masuk. Ditahan oleh Zarif. Cantik tolak lama. Pancung. Oh! Satu drive backhand cantik daripada Amar ke down the line. Mata sekarang 15 sama. Masuk serve Amar. Dia lambung tinggi. Okay, backhand. Dia lambung balik oleh Amar. Oh, dia punya volley timing salah. Good serve Amar. Di volley oleh Zarif. Oh, tolak terlalu cantik oleh Amar. Lob tapi keluar. Mata lagi 40-15. Zarif cuba ambil tapi tak sampai. Good serve. Tapi return dia pun cantik. Oh, tadi opponent kena volley mata masuk matahari. Matahari tegak. Dia memberi mata kemenangan kepada pair Zarif. Mereka mendahului 6-3. Okay, Perak akan serve kedudukan 3-6. Cantik saya tapi dapat tahan. Tapi tahannya lemah, di volley oleh Perak. 15-0. Oh, underarm serve diambil oleh Amar. Dan dia masuk volley 30-0. Cantik serve dia ke backhand Zarif. Memang susah nak return. Return pun out 40-0. Cantik serve dia ke tepi line. Pun return out. Perak hold serve. Mata sekarang 6-4. So Zarif akan serve mata 6-4. Cantik serve Zarif ke badan. Di return ke net mata 15-0. Oh, cantik serve laju. Laju dan bola melengkung tu memang tak boleh nak return. Mata 40-0. Cantik serve Zarif. Hantar ke baseline. Zarif drive ke tepi ke backhand dia. Oh, satu volley silang daripada Amar. Satu volley yang mahal. Betul-betul meniti di tepi net, memberi mata kemenangan. Sekarang ni mereka mendahului 7-4. 7-4, satu lagi untuk sampai 8 untuk menang. Okey, pair PST akan cuba break. For championship point, mata sekarang 0-15. Okey. So diorang dah lead 7-4. Kalau diorang break ni, diorang akan menang championship point. Dan ini adalah perlawanan final 0-15. Oh, dia buat double foul. Mungkin lebih gemuruh kerana dia terkena hold serve untuk meneruskan permainan. Tapi sekarang ni dah 0-30. Lagi 2 mata untuk championship point. Satu drive laju yang rendah di paras net dirembat oleh Zarif, membawa mata 40 championship point. Satu saja lagi, harap mereka tenang untuk menamatkan perlawanan. Wow, satu return backhand Amashan yang jauh di penjuru dan di baseline yang sukar untuk dicapai oleh pihak lawan, dan ini
memberi mata kemenangan kepada pair Zarif dan pair Amar. So mereka menangi perlawanan akhir. Ini dia. Okey. Jarab. Champion for Kedah Tennis in the team Prosuma is PST. PST. Wow. Come on. Ya, Ahmad. Bangga. Presiden panas. Presiden panas. Arif pakai ritim. Boleh lah Arif. Saya main hangar. Suka manager tu. Mama pula. Orang lama ni. Orang lama yang dah lama berhenti SPM. Muncul kembali. Ni lama kena jemur. Okay, thank you. Let's go. Tengah sikit. Rapat. Lagi. Press. Okey, presiden sana. Ya, anda. Oh. Okey, senyum. 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Nice. Hari kedua 11 April. Ni adalah pemain-pemain pasukan separuh akhir lelaki dan perempuan. Ni semua 8 pasukan, 4 perempuan, 4 lelaki yang masuk semi final. Oh! Dah menang kena jemur tak?